Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak belajar topik yang menarik sikit. Pembentukan Malaysia untuk sejarah tahun 6. Jom ikut cikgu jalan-jalan kat sini sambil kita faham macam mana Malaysia boleh terbentuk. Siapa pula dua orang ni? Macam tokoh sejarah je. Kami ni datang dari masa lepas. Nak tolong cikgu cerita pasal sejarah negara. Kau pernah tak terfikir macam mana sebenarnya Malaysia ni boleh terbentuk? Tujuan dia bukan saja nak kuatkan ekonomi. Okey, sekarang jom kita tengok pula tokoh-tokoh penting. Sebab-sebab pembentukan adalah menjamin keselamatan negara, mencapai keseimbangan kaum. Jangan lupa juga mempercepat kemerdekaan dan membangunkan sosioekonomi. Betul tu Cikgu Syazwan. I have signed the agreement. Excellent. This is a very good moment for both of us. Indeed. Thank you. Harap semua faham ya. Dan jangan lupa Jom follow dan subscribe Cikgu Syazwan. Serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Merdeka! 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 Merdeka!